Alright guys, saya hari ini berada di Auto Bavaria Arah Damansara, okey, BMW Motorrad untuk hari ini sebab kita nak teruskan perjalanan ataupun penjelajahan kita, okey. So kita nak pilih ataupun nak tengok motor mana yang saya nak bawa ataupun jentera mana yang saya akan tunggang untuk ride kita pada kali ini. Macam tu you all mungkin boleh tengok-tengoklah kot agak-agak motor mana yang ada kat sini. Jom. Ride kali ini kita berkumpul di BMW Motorrad Auto Bavaria Arah Damansara yang juga rakan kolaborasi untuk ride MTE pada kali ini. Macam biasa, lepas daripada breakfast, kita akan buat bike check up. Kita tengoklah apa yang patut. And yang bertuahnya kali ini, kita ada flag off oleh bos BMW sendiri iaitu Encik Faizal. Dan tak lupa juga orang yang banyak support kita punya ride, Cik Siti BMW. Okey Cik Siti, mungkin next right Cik Siti pun boleh join kita orang juga ya. Agak-agak bike apa saya pakai kali ni. Cubalah teka. Destinasi pertama yang kita nak tuju bila kita start ride awal pagi ni, kita nak menuju ke Sekincan. Kita keluar Elite Highway daripada arah Damansara ni, kita lalu menuju ke Rawang dan lepas tu kita lalulah Bestari Jaya dan terus saja menuju ke Sekincan. Okey, untuk pengetahuan semua, kita prefer ikut laluan ataupun jalan dalam daripada lalu highway je. Sebabnya kita nak tengok view yang cantik, apa view ataupun pemandangan yang ada lah menuju ke tempat-tempat menarik yang ada dekat negara kita ni. So, check it out. Don't count the miles, don't chase the time. This ride is life, on two wheels I climb. Rules don't lie, curves don't cheat. Every turn writes a story complete. Ride the wind, no rules, no shame. Two wheels, one heart, this is my game. Whoa. Rules don't lie, curves don't cheat.
Okey, macam saya cakap tadi, kita lalu ataupun laluan yang bukanlah laluan highway. Kita nak lalu jalan-jalan kampung ataupun laluan-laluan utama lah dekat area Tanjung Karang ni. Kita nampak view-view yang cantik, view kampung, view yang tenang, pemandangan yang jauh daripada kesibukan ataupun kekusutan kota saban hari ya. Gitu. Alright, sekarang ni kita dah sampai dah area Sekincan ni. Dan inilah destinasi yang kita tuju, iaitu ke Terminal Sekincan. Kalau kita nampak, kalau you all search dekat internet pun kita boleh nampak lah, ada sebiji kapal terbang dekat tengah-tengah sawah bendang ni. Okay, check it out. Okay guys, bila dah nampak kapal terbang dekat tengah bendang ni, mestilah nak ambil gambar kan? Tak kalah tak ambil kak? Okay, so setakat ni je untuk video kali ni. Jangan lupa follow kita, dan kita akan ada next episode pada ride yang sama, tapi adalah lokasi-lokasi yang menarik lagi kita nak bawakan kepada anda semua. Jumpa lagi, luncur!